Majoriti rakyat Malaysia tak sedar dengan 30 gram emas, anda dah ada simpanan kecemasan 3 bulan gaji. Sekiranya anda berpendapatan sekitar RM5,000 sebulan termasuk OT. 61% rakyat Malaysia didapati sukar untuk menyimpan walau RM1,000 dana kecemasan. Ini adalah statistik yang diberikan oleh BNM. Bila berlaku hal tak dijangka, hilang kerja, sakit, kereta rosak, terpaksa pinjam duit dan lebih teruk lagi berhutang. Sudahlah tak ada simpanan, lagi mahu berhutang. Simpan duit dalam bank selalu sangat bocor. Mudah cair untuk benda lain. Hidup jadi kelang kabut bila kecemasan datang tanpa simpanan. Kenapa 30 gram emas dapat jadi dana kecemasan terbaik? Anda bergaji sekitar RM5,000, anda sepatutnya ada dana kecemasan 3 bulan gaji sekitar RM15,000. Sekarang 30 gram emas nilainya lebih kurang RM16,000 masa video ini dibuat. Simpan dalam bentuk emas public gold, duit kekal simpan dan tak mudah cair. Emas galis inflasi. Nilainya stabil dan boleh dicairkan bila betul-betul perlu. Jadi bila berlaku kecemasan, anda tak panik. Cuma perlu pergi jual emas saja terus dapat cash. Bila dana kecemasan anda dah tersedia, hidup lebih tenang dan bahagia. Mula asingkan duit kecemasan dalam bentuk emas. Dengan 30 gram, dah ada pelindung hidup selama 3 bulan. Rujuk pin video saya, 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.